Jalan Kuala Terong merupakan laluan penting di daerah Larut, Matang dan Selama Perak yang menghubungkan Pekan Terong dengan perkampungan nelayan di Kuala Terong. Laluan ini mempunyai panjang kira-kira 6 hingga 7 km, bermula dari persimpangan di Pekan Terong berhampiran laluan Persekutuan 5 dan berakhir di Kampung Kuala Terong yang terletak di muara sungai. Walaupun jaraknya tidak begitu jauh, Jalan Kuala Terong memainkan peranan besar dalam kehidupan harian penduduk setempat. Bagi penduduk Kampung Kuala Terong, jalan ini merupakan satu-satunya laluan darat utama untuk ke Pekan Terong bagi mendapatkan keperluan harian, menghantar anak ke sekolah serta mendapatkan rawatan kesihatan dan perkhidmatan awam. Dari sudut ekonomi, Kuala Terong terkenal sebagai kawasan aktif bagi aktiviti perikanan dan aquakultur. Setiap hari, hasil laut seperti ikan dan udang dibawa keluar melalui jalan ini untuk dihantar ke pasar-pasar utama di Taiping dan kawasan sekitarnya. Inilah yang menjadikan Jalan Kuala Terong sebagai nadi ekonomi komuniti nelayan setempat. Selain itu, laluan ini juga menyokong sektor pelancongan. Pelancong yang ingin mengunjungi tarikan semula jadi seperti air terjun Terong serta kawasan paya bakau yang luas akan menggunakan jalan ini sebagai akses utama. Jalan Kuala Terong bukan sekadar jalan penghubung biasa, tetapi merupakan urat nadi sosioekonomi masyarakat setempat, menyokong kehidupan harian, industri perikanan, serta pelancongan alam semula jadi di daerah Larut, Matang dan Selama.